Ni hari kerja ramai yang yang datang dari pelancong-pelancong dari luar lah. Ni. Okey. Selamat menonton sahabat-sahabat. Okay, saya share lah saya ni. Saya live ni. Pertama kali saya buat live ni. Pertama kali saya buat secara langsung untuk tengok gajah. Ni. Kalau saya ambil video je. Ni. Pelbagai pelancong luar negara pun datang tengok . Ni ada bau ni. Okey. Tu nama Mek Lan, nama Mek Esong. Waktu bergapak tu. Waktu dia boleh makan. Gagahnya mulut gajah ni. Waktu dia pun dia boleh makan berduri. Ni apa tu panggil tebu tebu biasa bagi dia tu yang mama pisang tebu. Tu pisang ada ini tebu. Biasa lah. Saya buat live ni dah ada 30 minit saja dah. Saya akan buat live dulu. Okey, kadang-kadang kita berada di pusat konservasi gajah. Slow sikit connection slow sikit. Bagi gajah lah. Boleh masuk situ. Okey lah, kita sambung bentar lagi dah. Okay. Kita finish setakat ni. Gajah nak lagi rehat.